Hai semua dan selamat datang. Pernah tak awak terfikir, macam mana syarikat-syarikat besar tu boleh rekod setiap sen yang keluar masuk dengan begitu tepat? Hari ini, kita akan bongkar satu rahsia besar dalam dunia perakaunan, iaitu sistem catatan bergu. Jom kita mulakan. Okey, ini dia plan tindakan kita untuk hari ini. Mula-mula, kita akan buat satu analogi yang mungkin awak tak akan sangka. Badminton dan perakaunan. Lepas tu, kita akan selam lebih dalam. Tapi jangan risau, saya ada satu formula rahsia, ABALAH, untuk mudahkan segalanya. Seterusnya, kita akan pakai topi accountant dan cuba rekod satu urus niaga. Dan akhir sekali, kita akan faham kenapa sistem ni betul-betul penting. Dah sedia? Jom! Baiklah, kita mulakan dengan bahagian pertama. Cuba lupakan sekejap pasal buku teks dan nombor-nombor yang pening tu. Saya nak ajak awak semua bayangkan sesuatu yang kita semua kenal. Bunyi macam pelik kan? Tapi cuba bayangkan satu perlawanan beregu badminton. Kalau seorang pemain smash di depan, pasangannya mesti bersedia cover di belakang. Setiap tindakan, ada tindak balas. Setiap pergerakan, mesti seimbang. Nah, konsep keseimbangan inilah yang menjadi jantung kepada sistem perakaunan kita. Ini dia kuncinya. Sama macam dalam gelanggang tadi, dalam perakaunan, setiap pukulan atau kita panggil urus niaga mesti memberi kesan kepada dua akaun. Mesti ada satu catatan di sebelah debit dan mesti ada pasangannya di sebelah kredit. Mereka tak boleh wujud sendirian. Sentiasa berpasangan, sentiasa seimbang. Okey, analogi badminton tadi dah jelas kan? Sekarang, jom kita tinggalkan gelanggang dan kita masuk ke dalam buku ledger untuk lihat macam mana prinsip keseimbangan ini berfungsi dalam dunia perakaunan yang sebenar. Ini definisi rasminya. Senang cerita macam ni. Apa saja yang berlaku dalam bisnes, tak kisahlah beli barang ke, bayar gaji ke, jual produk ke, ia mesti direkod dalam dua akaun yang berlainan. Satu akaun menerima nilai dan satu lagi akaun memberi nilai. Dan yang paling penting, jumlahnya mesti sama. Tujuannya satu, supaya akaun kita sentiasa seimbang. Sekarang, kenalkan dua pemain utama kita, debit dan kredit. Anggap je debit ni pemain di sebelah kiri dan kredit pula pemain di sebelah kanan. Mereka ni bukan lawan tau, tapi satu pasukan. Misi utama mereka untuk pastikan skor sentiasa sama. Jumlah semua catatan di sebelah debit mesti sama dengan jumlah semua catatan di sebelah kredit. Sentiasa. Okey, soalan paling popular. Macam mana kita nak tahu bila nak letak satu benda tu kat debit dan bila nak letak kat kredit? Nampak macam rumit kan? Jangan risau. Saya ada satu kata kunci rahsia yang akan jadikan benda ni kacang je. Nak tahu tak? Tada! Inilah dia rahsia kita. Kenalkan pasukan Abah dan pasukan Leh. Percayalah, dua perkataan ni akan jadi kawan baik awak bila buat soalan perkawanan nanti. Jom kita kenal sikit siapa ahli-ahli dalam setiap pasukan ni. Okey, mari kita bedah siasat. Pasukan debit ialah ABA. A untuk aset, B untuk belanja dan A lagi satu untuk ambilan. Peraturan dia mudah. Kalau mana-mana ahli pasukan ABA ni bertambah, kita akan rekod di sebelah debit. Pasukan kredit pula ialah LEH. L untuk liability, E untuk equity dan H untuk hasil. Kalau ahli pasukan LEH ni pula yang bertambah, kita akan rekod di sebelah kredit. Mudah kan? ABA di debit, LEH di kredit. Jadual ni nampak macam banyak benda nak hafal kan? Tapi sebenarnya tak perlu. Tengok je lajur terakhir tu, baki normal. Baki normal ni macam rumah asal untuk setiap akaun. Cuba perhatikan, semua ahli pasukan Abah, aset, belanja, ambilan, rumah dia di debit. Dan semua ahli pasukan LEH, liability, equity, hasil, rumah dia di kredit. Jadi, kalau dia bertambah, dia akan balik ke rumah asal dia. Senang kan? Cukup dengan teori. Sekarang tiba masanya untuk kita uji apa yang kita dah belajar. Jom kita jadi accountant dan cuba selesaikan satu kes urus niaga yang sebenar. Tak kisahlah urus niaga tu nampak susah macam mana pun. Prosesnya sentiasa ikut 3 langkah mudah ni. Pertama, kita jadi detektif. Cari 2 akaun yang terlibat. Kedua, kita guna kuasa sakti Abah Leh kita untuk tentukan siapa masuk debit, siapa masuk kredit. Dan yang ketiga, kita rekodkan semuanya dengan teliti. Ulang je 3 langkah ni, confirm awak boleh jadi pro. Okey, jom kita tengok kes ni. Bayangkan syarikat kita beli perabot pejabat baru, harga dia RM3,400. Tapi, kita tak bayar guna duit tunai. Kita beli secara kredit. Maksudnya kita berhutang dulu dengan kedai perabot tu. Jadi, macam mana kita nak rekod urus niaga ni? Jom kita analisis sama-sama. Langkah 1. Akaun apa yang terlibat? Kita dapat perabot dan kita berhutang atau akaun belum bayar. Langkah 2. Guna Abah Leh.
perabot ialah aset, ahli pasukan ABA, aset kita bertambah, jadi kita debit RM3,400. Akaun belum bayar pula ialah liability, ahli pasukan leh. Hutang kita pun bertambah, jadi kita kredit RM3,400. Tengok tu, debit RM3,400, kredit pun RM3,400. Seimbang. Okey, kita dah belajar macam-macam peraturan, tapi mesti ada yang tertanya-tanya. Kenapa kena susah-susah ikut sistem ni? Apa akan jadi kalau kita abaikan je semua ni? Mari kita lihat akibatnya. Kesannya sangat besar. Kalau kita tak ikut sistem catatan bergu, imbangan duga kita, iaitu laporan kesihatan kewangan syarikat, akan jadi tak seimbang. Pengiraan untung rugi akan jadi salah. Kita langsung tak tahu sama ada bisnes kita ni tengah buat duit atau tengah rugi besar. Ia samalah macam kita cuba pandu kereta dengan mata tertutup. Sangat-sangat bahaya. Jadi kesimpulannya, sistem catatan berguni bukan setakat peraturan debit dan kredit. Ia adalah bahasa universal dalam dunia perniagaan. Melalui sistem inilah, kita menceritakan kisah kewangan sesebuah syarikat dengan tepat dan jujur. Jadi soalan terakhir untuk awak, satu hari nanti bila awak dah jadi accountant, cerita kewangan yang macam mana yang awak nak sampaikan? Fikir-fikirkan.